Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatifah Syariana binti Zoe, nama matrik 22408889 daripada Fakulti Pusat Bahasa. Hari ini saya akan berkongsi analisis SWOT terhadap facilitator kursus kami. Yang pertama, dari segi kekuatan. Saya sangat menghargai cara penyampaian facilitator yang jelas, tersusun dan mudah difahami. Selain itu, facilitator juga mesra dengan pelajar dan sentiasa terbuka untuk menjawab soalan sama ada dalam kelas ataupun selepas sesi tamat persekolahan. Ini menunjukkan sikap profesional dan komitmen tinggi dalam membantu pelajar untuk memahami topik yang telah diajar. Yang kedua, kelemahan ataupun weakness facilitator. Salah satu perkara yang boleh ditambah baik ialah penggunaan bahan bantu mengajar yang lebih pelbagai. Kadang-kadang penggunaan slide yang terlalu padat boleh membuatkan pelajar kurang fokus. Sekiranya bahan yang disampaikan dalam visual atau contoh yang lebih ringkas dan menarik, ia mungkin dapat meningkatkan pemahaman pelajar-pelajar. Yang ketiga pula, peluang ataupun opportunity facilitator. Facilitator berpeluang untuk memperluaskan penggunaan platform digital macam Padlet, Kahoot, Google Form untuk aktiviti refleksi dan ulang kaji. Ini bukan saja untuk menjadikan sesi pengajaran lebih interaktif, malah dapat menggalakkan pelajar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ia juga boleh memberi peluang kepada pelajar yang lebih pemalu untuk turut serta dalam pembelajaran secara dalam talian. Dan akhir sekali, ancaman ataupun trik. Antara cabaran yang mungkin dihadapi oleh tahap motivasi pelajar-pelajar mungkin berbeza-beza. Ada pelajar yang mungkin kurang memberi tumpuan atau menghadapi kesukaran memahami konsep-konsep tertentu. Oleh itu, sebagai facilitator perlu sentiasa kreatif dalam pendekatan pembelajaran agar semua pelajar dapat mengikuti sesi dengan lebih berkesan dan memenuhi kehendak setiap pelajar. Kesimpulannya, saya amat menghargai usaha dan dedikasi facilitator ataupun pensyarah dalam menjayakan kursus ini. Semoga analisis ini dapat memberi gambaran yang membina ataupun membantu facilitator atau pensyarah terus cemerlang dalam bidang pengajaran. Terima kasih.